Oh, ada tag lah. Oh, kena sikit kat tu. Okay. Satu deposit RM20. Satu ini. Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Veni Fishing. Okay, hari ni kita mancing di Kolam B, Ulu Bendul Fish Valley. So bersama aku ada member baru, Fikri. Dia Mega Hunter. So sekarang dah pukul 9.40. So kita dapat pot dekat kipas ni ya. Dia duduk. So setup yang aku pakai kali ni adalah setup reel Lemoran Insect. Reel Lemoran Insect BF nya dengan rod Montana V2. So umpan, mungkin aku akan main umpan SP ataupun udang kopek ataupun dua hidup. So target kita macam biasalah, siakap putih, siakap merah, kerapu dan panggil apa, biawak lah. So jangan lupa stay tune lah, layan je video ni. Aduh. Oh, penuh tu weh. Rezeki depan dia makan. Oh dah. Kiri kanan. Kiri. Dia buang balik. Kadang. Oh, jenahak. Cantik lah, mantap lah. Kiri. Oh. Boleh. Alhamdulillah. Oh, kena tu weh. Rezeki. Wih. Oh, cakap. Jangan tengok di patah ni. Masuk. Oh, tak ikan tu. Lihat. Okey, tak apa. Dia fly dekat ah. Oh, kena. Kiri. Ya. Mana satu ni? Mana ya? Mana satu ni? Kanan. Silang. Oh, okey. Kanan. Cantik. Thank you. Baik ah. Diam dia. Oh. Itu tak kecil tu.
Oh. Oh, dia tu. Karo ah. Taruh dasar. Kanan. Kanan. Kanan, okey. Cepat. Aduh. Balik. Hilang terus. SP-nya. Dia ambil SP. Oh, kena. Tarau. Aduh. Okay. Pam. Oh. Pandai selek ah. Oh. Oh, kena asap dah. Betul karau. Tarau ah. Oh. Tunggu ada. Ada tag. Ada tag ah? Ada tag. Oh, kanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, saya agak pertama kat Ulu Bendol. Cendai yang pertama. Saya kat Jumanoi. Salah rumah tadi ni. Oh, nak cuba barang mundi. Oh. Dia pakai beli ni. Okey geng, ikan kedua. Package start gari sekali, nampak? Alhamdulillah, ikan kedua kat Ulu Bendol. Layan dia. Kalau dari Oh, kena terus. Oh. Alhamdulillah, kena. Ya, jangan lompat. Jangan lompat. Okey kan, alhamdulillah ikan aku yang ketiga ekor. Yang ketiga di Ulu Bendol Beach Valley. Masih cendol tapi alhamdulillah 3 ekor dah. Ayam dia. Oh, sorry loh. Abang hilang tu. Oh, penuh. Oh, alhamdulillah. 500. 500. Oh, jangan. Oh, jangan lompat. Oh, kena sikit pula tu. Alhamdulillah. Oh, dekat lagi. Alhamdulillah. Aduh. Batu. Oi, panjang kah? Duit tinggal dulu ya. Aduh. Ya, temper lah. Buka temper lah. Topeng buka. Okey. Okey, kita kenal orang ni eh. Yes. Okey, mari. Bismillah. Mana tempat lain ambil satu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada semburan. Woi, kena buka.
Hamper. Air pun. Sasi. Ah. Okey. 1, 2, 3. Okey, cari. Okey, cantik. Masih lari sikit. Dua orang mari. Okey, alhamdulillah ikan yang keempat di Ulu Benda Fish Valley. Masih cakap cendol. Alhamdulillah. Tapi aku ada extra gift. Dapat hamper pula tu. Okey, cantik lah. So layan dia. Ini kali lah. Oh, ini kali. Boleh tahu ya? Berat? Oh, dah habis. Okey, alhamdulillah ikan cakap yang kelima di Ulu Bendol. Alhamdulillah masih lagi cendol. Tapi alhamdulillah rezeki, cantik layan je. Okey. Lama. Okeylah geng, aku rasa sampai sini sajalah cerita kali ni di Ulu Benda Fish Valley. So total hasil aku dapat ni semua sekap, 5 ekor sekap dan Fikri. Ya tu, Fikri dapat 2 ekor je nahak. Dia besar-besar je nahak dia, gemuk-gemuk. So alhamdulillah rezeki dapat 5 ekor tadi, setakat itu rezeki kita. So stay tune, nanti aku tunjuk hasil dia nanti, okey? So dah layan je. Banyak. Jangan putus lah, putus hilang semua tu. Okey geng, so hasil yang aku dapat pada hari ni 5 ekor cakap putih. So 2, 3, 4, 5 dan 2 ekor daripada Fikri kat sana. So hasil di Ulu Bendol Fish Valley. So geng, jangan lupa like, share dan subscribe untuk layan video selanjutnya. Okey, kita dah layan.